Assalamualaikum. Cik, lagi harus pakai hasut Pakai baik. Ular apa? Di bawah. Bawah tu. Bawah meja. Yang bawah meja tu. Okey, tak apa, pegang dulu. Bawah meja ni. Ada? Tak tahu. Oh, ular sawah. Sawah tu mana? Rumah tu. Oh, tuan nak pulang sawah. Dah buka lagi. Dah buka lagi. Sebab sini pun dah kuih. Dengan berak. Ada plastik apa? Plastik sampah. Lagi. Janganlah gigit. Oh, garang tu. Siapa mau gigit tadi? Tu ada tengok. Tengok. Banyak lagi dia masuk pun. Boleh lepas? Jom, boleh? Boleh. Mana? Cik ya? Oh. Tak ya. Tak ya. Boleh. Tengok. Saya kena ini kat sini. Sini cek. Dalam ni. Cuak kecil baru. Bawah tangga. Bawah tangga. Mana juga? Oh, tak tahu lagi itu ular apa. Mana? Ada bunyi? Bunyi macam mana bang? Mana Syam? Ular. Oh dah. Tak ada plastik sampah. Ada orang ada. Ada. Ya. Oh. Ada. Bunyi macam mana bang? Bila dengar bunyi tu? Bila dengar bunyi tu? Mana saja. Bunyi dia. Bunyi dia macam Bergerak lah. Tengok gigitan tikus tau. Bukan ular tikus. Tikus ni. Kau ni ular ni. Yang bulu tikus ni. So kita kena lepaskan balik lah dalam ni. Dia ada tangkap tikus tu. Tikus apa je kan? Tikus tak apa. Benda lain. Benda lain lah.
Tapi boleh buang kot barang-barang tu. Baru clear. Customer lampu kan? Nah, Aku tadi mana? ni tengok. Istilah juga dia ni. Nampak gaya gigitan tikus tu. Enggak. Ular dia tidak bunyi bang. Hah? Ular tidak bunyi. Tengok gaya macam gigitan tikus lah. Kalau ada bunyi yang macam Kalau seluduk tu dia baru dia ada tu, Kalau kalau tawar memang senyap. sini apa ada ular? Itu bunyi yang macam bukan. Kalau ular bisa hitung ke apa dia dah bunyi ni. Dia dah berdegu. Kalau seluduk dia hitam tu, dia akan bunyi lah. Dia berdegu bang ni. Tak apalah, saya lepaskan Daniel. Lepas balik dalam tu. Tapi abang kenal. Boleh buang lah tu barang-barang tak perlu. Tu tengok tu dengar macam bunyi tikus. Dengar tu. Abang ni, abang punya rumah, dia punya lubang ni ada ni. Tengok gaya memang bunyi tikus lah. Walaupun tutup, dia boleh masuk. Ni, kena pergi getah. Getah tu lah. Jom. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak bang. Assalamualaikum. InsyaAllah.